Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa-apa? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab hampa masih lagi sudi datang jenguk singgah tengok channel aku ni. Walaupun aku dah lama tak bersiaran lah. Boleh kata hampir 2 bulan ataupun 2 bulan lebih sikit lah aku tak buat video. Sebabnya macam aku cakap dengan hampa dulu, awalnya aku nak meracun kat kebun aku ni. Sebabnya lepas pada bulan puasa dengan raya itu, aku memang tak masuk kebun. Jadi dia jadi semak sambun yang melampau-lampau lah. Sampai mata pun sakit tengok. Jadi dia kacau lah. Jadi aku ambil keputusan, aku nak berhenti pada buat video. Aku nak meracun balik. Macam aku cakap dulu, aku malas nak ulang video benda yang sama banyak kali. Jadi sekarang ni meracun aku dah selesai dah. Cumanya yang tinggal pokok-pokok hutan yang tumbuh antara teres. Itu je aku tak tebang habis lagi. So untuk makluman hampa juga, 3 minggu yang sudah, 3 minggu yang sudah aku cuba buat video, tapi malangnya tak berjaya sebab cuaca yang terlampau panas. Masa tu memang panas terik sangat. Sampaikan aku punya handphone ni, dia bila rakam video ya, dia jadi overheat. Bila kata overheat, handphone ni dia automatic shutdown. Memang tak boleh buat apa dah. Aku dah cuba 2-3 kali sama juga, jadi aku fed up, aku tak buat video lah. So apa yang aku nak cerita kat hamba, yang aku cuba kongsi masa tu adalah aku cuba naikkan pondok baru. Jadi aku tunjukkan hamba lah pondok yang dah siap. Sebab dah 3 minggu kan aku buat. Ni pondok punya dah siap. Kalau tengok sini, alhamdulillah. Aku sekarang ni aku cuma pakai besi C-channel saja untuk buat tiang dan juga dia punya ni lah, bumbung. Kalau dulu aku guna kayu-kayu hutan, kayu-kayu hutan itu dia dah reput, dah kena makan nanai. Dan buat masa ni aku lembut kat sini dulu. Inilah dulu kayu yang aku guna untuk buat tiang pondok. Dan sekarang dah bertukar dengan wajah baru. Aku guna besi C-channel. So sekarang ni kebun aku secara rasmi dah ada pondok lah. Ini pun first time aku guna waktu hujan. Untuk projek hari ni, aku cadang, aku nak tarik pipe air daripada atas sana, daripada atas bukit, lebih tepat lagi dekat aku punya tempat solar. Aku nak tarik pipe air daripada atas tu buat turun bawah. Sebab aku dah mula nak tanam, start tanam pokok-pokok yang orang biasa tanam kat kebun. Contohnya pokok duku, manggis, cempedak, macam tu lah. Antara pokok-pokok tu kena tanam dekat belah bawah ni. Jadi permulaannya aku nak tarik dulu pipe air supaya nanti pokok-pokok tu, pokok-pokok aku nanti ada sumber air, macam mana yang aku buat dekat pokok durian aku. Sekarang hujan pun dah mula seriat. Jadi aku bolehlah susun benda-benda yang aku nak pakai. Dan kalau kata keadaan mengizinkan, aku buat ampau sekali lah, kita buat kerja sama-sama dekat atas tu. So sekarang aku tunjukkan ampau wajah baru pondok. Excited nak tunjuk ni. Untuk naik pondok ni, aku dapat bantuan daripada anak bujang aku lah. Kebetulan masa tu dia dah cuti SEM. Jadi dia dengan aku buat benda dia tengah-tengah panas terik. So sekarang ni inilah dia bentuk. Simple je. 3 tiang depan, 3 tiang belakang. C-channel 100%. Kos dia kalau ikut harga dekat Kuala Kangsar ni, besi C-channel yang aku beli sebatang 6 meter tu, sebatang 20
RM21.05. Macam tu. Tak silap aku RM21.05. Si baton RM11. Jadi 4 kali lah. Si chain ni aku beli 12 batang. Si baton aku pakai 3. So jadilah pondok yang tak seberapa ni. Okey, lagi kalau kata keadaan mengizinkan, aku bawa ampau lah, sama-sama kita pergi naik atas. Aku nak bawa turun pek ayak. Dan sambil-sambil tu aku nak cuci lah laluan untuk pek ayak tu, supaya senang nanti untuk kerja-kerja maintenance aku. Alright, jom kita sambung buat kerja dekat atas pula. Okey, ni pipe 25mm, 1 gulung 1 meter. Aku terpaksa bawa naik ke atas bukit sana tu. Kena usung macam ni lah. Nak bawa macam mana lagi, sebab tanah berbukit kena usung macam ni. Kalau tanah rata bolehlah tarik dengan kereta ke, dengan motor ke. Jadi dah tanah macam ni, kita hadap je, kita buat je setakat mana kita mampu. Ok, kita tengok bila kerja naik bukit ni dia cepat. Aku sendiri aku cepat mengah, sebab tenaga kita guna banyak. Allah Akbar. Ok, saya sampai atas. Aku sambung balik video lah. Betul tak payah sambil panjat, sambil kendor benda ni, sambil cakap dia jadi semput. Jadi kita sambung ke atas. Ok, sekarang kita dah ada dekat atas. Ok, sini aku punya solar panel. So daripada sinilah aku akan tarik pek ayak ni, pek ayak 25mm turun ke bawah. Ok, cuma masalahnya sekarang ni hampa boleh tengok dekat antara tiang ni dia dah naik pokok-pokok macam ni dah. Pokok-pokok hutan dah, pokok-pokok buluh pun dah. So supaya saluran dia sama dengan saluran yang sebelum ni. Ok, ni saluran pipe yang lama. Ok, ni saluran pipe yang lama. Dia redah ni, dia redah hutan ni. Jadi nak tak nak aku terpaksa ikut saluran yang lama, supaya nanti senang untuk aku buat kerja-kerja maintenance. Satu laluan je senang. Kalau tidak ni jarak-jarak dia jadi tak berapa nak cantik lah pada aku. Jadi buat masa ni aku kena clearkan ni dulu. Ok, aku kena clearkan ni dulu. Buat masa hari ni, asalkan pipe dapat turun dah cukup baik dah. Untuk cuci ni aku akan datang next. Aku akan buat hari yang lain lah, InsyaAllah. So tengok dulu macam mana aku boleh buat. Aku nak cuci hutan ni sikit dulu. Ok, jom teman aku buat kerja sama-sama. Alright. Ok, Alhamdulillah laluan dia dah dapat. Dan sebelah ni nanti cuci kemudian. Ok, ok, menggunakan laluan dah buat tadi. Jadi ni kita boleh lah buka dan tarik turun ke bawah. Ok, ni ya polypipe 25mm ni. Harga dia sekarang mahal ya. Aku tanya kedai mau, aku tanya kat kedai 110 sekarang ni untuk satu gulung. Ini pula bukan sirim. Kalau dulu beli dia dah 80 ya, sekarang dah 110. So harga memang naik ya. Ini semua sebab perang dekat Iran sana tu. So tak apalah,
kita beli apa yang kita perlu saja. Nak buat macam mana kan? Kita bukannya boleh buat sendiri pun benda ni. Nak nak kena beli juga. So sekarang aku buka dulu. Gulung dah. Dan lepas ni akan bawa turun ke bawah. Cumanya sebab aku buat kerja seorang, kena buat safety sikit lah untuk ikat. Sekejap mana. Okey. Yap. Allah Akbar. Okey, satu ni aku akan guna untuk ikat dekat tunggui. Sebabnya buat kerja seorang, kalau tak ada orang pegang kat atas, nanti dia melorot ke bawah. Jadi satu ni kena buat macam ni lah, kena ikat untuk safety lah, safety kita buat kerja. Kalau tidak penat buat kerja 2 kali weh. Ikat je macam nampak nak ikat, rasakan dia terikat. Senang tak kerja aku. Tak payah nak apa, tak payah nak susah-susah. Kita yang penting kita buat kerja mudah, yang kerja kita siap. Okey, ikat je macam nampak nak ikat sekali pun. Alright, cukup. Okay, so ini akan tekan sampai ke atas. Kita akan melorot ke bawah lah. So ini kena buat turun pelan-pelan. Okay. Okay. Selesai satu teres. Kita akan turun bawah pula. Jom. Okey, sekarang kita ada dekat teres yang kedua daripada atas. Kalau tengok, ini pipe tadi ya. Aku nampak daripada atas sini. So bawah, ini teres nombor 2. Dan lepas ni nak campak pula dekat bawah sana tu. So kau tengok sini pula halangan dia. Ada satu pokok ni ya. Pokok ni. Dan juga pokok ni. Ni halangan dia. Kalau tengok saluran pipe lama dia duduk kat sini, tepi ni je. Okay. So kita cuci sikit-sikit yang mana boleh. Lepas tu kita sambung buat aja. Alright. Selesai satu. Dah besar ni pula. Allah Akbar. Okey, daripada atas sana dia turun teres kedua. Lepas tu sampai bawah teres ketiga. So yang menggulung-gulung tu, okay, yang menggulung-gulung ni nanti kita tarik pelan-pelan. Okey, yang ni nanti ada masa nanti aku tebang. Baik, kita turun bawah pula. Allah Akbar. Okey, sekarang kita ada dekat teres ketiga daripada atas. Ni yang kita baling tadi. Okay, ni kita baling tadi. Ni yang bersimpul tu. Wah, ni yang bersimpul daripada atas. Ini tadi aku dah cuci sikit. Dan sekarang ni ada lagi 1, 2, 3 teres lagi ke bawah. Kita nak buat turun ke bawah sana tu. Okay, nak buat turun ke bawah sana tu.
Woi, penat. Bukan penat apa, penat ada apa tebas pokok-pokok tadi. Allah Akbar. Okay, aku rehat Zat. Nanti aku sambung buat kerja lah. Okay, rehat Zat, rehat. Okey. Untuk kerja-kerja tarik pipe ni, aku cuma campak dah daripada tingkat atas bawah atau ke bawah lagi. Lepas tu, lepas dah sampai bawah baru kita boleh luruskan dia balik. Kamu tengok ni, bergulung sikit-sikit kan. Jadi kita kena betulkan dia balik. So langkah pertama, bawa turun dulu. Lepas bawa turun baru kita adjust pelan-pelan. Okey, yang kita tengok apa jadi, macam dah bentuk dah. Boleh kita campak ke bawah. So tengok macam ni. Memang tak terurus lah, sebab bawa je seorang-seorang. Tapi macam mana pun, ni dah kira terbaik lah ni. Okay, so ada lagi 2 teras kat bawah tu. Okay, sekarang kita dekat teras yang seterusnya. Aku dah tengok dah teras bawah. Tadi aku duduk kat atas, aku dah campak kat bawah. Dan macam ni lah keadaan dia. Cumanya untuk teras ni kita nak buat turun bawah, dia agak macam bawah sikit. Sebab kalau tengok sini kawasan buluh-buluh yang aku tebang itu. Dan belah bawah tu aku belum meracun pun lagi. So ini kita kena bawa turun sikit-sikit, bawa turun bawah ni sikit-sikit, campak kat bawah sana tu. Tak boleh nak campak pada atas, sebab nanti kalau sangkut dekat buluh ni jadi masalah. Kita kena layan dia dengan lebih tertib sikit lah untuk ini. Ok, pergi aku bawa kerja dulu. Okey, sekarang kita berada di teras yang terakhir. Alhamdulillah, kerja ni dapat siap juga akhirnya. Cabaran dia cuma penat je. So, ini pipe yang kita tarik tadi. Lepas ni kita campak je ke bawah. Lepas tu selesai. Alhamdulillah. Jom, teman aku buat kerja. Last. Lepas ni boleh rehat, kita boleh balik. Okay. Tanah sini pula ada buat problem. Gua boleh balik. Okey, abang tengok kerja dah siap dah. Tiba-tiba ada buah hal. Tak apa. Jom kita buat kat bawah. Allah Akbar. Okey, alhamdulillah. Akhirnya siap juga. Aku tarik aku tarik pipe daripada atas sampai ke bawah. Okey, yang tadi tu dia bersimpul dekat atas sana. Bersimpul kat atas sana. Jadi aku dah tarik sampai ke ujung sana. Okey, tadi pun
Handphone ni dia dah buat shutdown sendiri sebab dia terlalu panas. Jadi aku tak boleh nak lanjut lagi lah video ni. So aku rasa cukup dulu setakat ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.